Assalamualaikum. Syafiq bin Arif Amali yang dihormati jadi pemimpin negeri. Anak lelaki waris sulung Aimani Mataya. Syafiq, hari ni 461 hari. 461 hari baby gone. Tengok ayah kat mana? Ayah kat dalam rumah. Ayah lah ni. Ayah malam ni ada nak share dengan baby. Ayah tadi dah tulis cerita, ayah dah hantar dah. Ayah tak tahu awak tak reti baca, entah awak hidup ke awak mati, ayah tak tahu. Ayah tak pernah jumpa awak 461 hari ni. Awak tahu. Jadi ayah datang awal. Lepas tu ayah tak boleh. Kecederaan kepala ayah ni disebabkan mereka ni, tak boleh. Tapi sebelum ayah nak mula cerita, ayah dah sampai awal tadi. Ayah dah nampak awak sana sini kan. Phuket, Thailand. Komando. Ayah masih nampak lagi awak ni, tapi dah kurang. Tadi ayah masih nampak awak sana sini. Lepas tu ayah dah makan ubat ayah. Ayah kenapa kena makan ubat? Sebab ini kesan daripada 5/8/2024. Ayah buat medical lah, buat perubatan. Ubat apa yang ayah awak ni makan? Sebenarnya ayah malam ni kan, ayah nak cerita kan, ayah dapat surat daripada, belum buka lagi. Ni nanti ayah nak share dengan awak. Surat daripada Dora Abdullah and Associate, Peguam Bela dan Peguam Cara, Peguam Syari'i. Pada ayah lah. Nama ayah pun salah eja. Ni bukan ayah ni. ARIFF. Bukan. Ni tak tahu lah dia hantar ke siapa kan? Tapi dia bukan Peguam Bela, Peguam Cara, dia Peguam Zalim. Macam tu lah. Sebab ayah kalau Mahkamah Syariah, ayah dah 3 kali proses. Naik, turun. Bukan ayah tak setuju untuk bercerai-berai, tapi ayah tak setuju secara baik. Ayah kena enjut kat dalam bilik awak lah, macam baik. Ayah kena enjut dalam atas katil kelamin ayah kena jerut. Pintu ni pecah ni. Polis IPD Keluang. Ini 9 report polis. 9 report polis bermaksud 9 IO. Pintu ni pecah. Pintu tu pecah. Macam mana kalau rumah OCS, rumah OCPD, rumah IO yang 9 orang ni, orang luar pecah masuk. Kau ni pegang anak, lindung kat dalam bilik kelamin kau lock, orang rempuh sampai pecah. Pecah pintu tu, rumah ni tak jual dah 461 hari. Kenapa? Mana siasatan korang? Oh, bilik aku ni pecah. Okey, kita belum nak masuk situ lagi, baby. Tadi ayah sampai awal, lepas tu kan, ayah nampak awak apa semua kan. Ayah dah tak boleh dah. Ayah PTSD lah, apa lah, ayah pun tak tahu lah. Tapi ubat yang dia bekalkan untuk elak ayah daripada bunuh diri. Awak tahu ayah tadi makan ubat aku. Dah untuk malam ni, untuk tadi ayah makan. Ayah sekarang pergi mana-mana ayah bawa ubat, bawa kat rawatan. Lagi hari ke-401. Hari yang ke-401 dari 5/8/2024. Dengar ni, polis-polis Keluang ni yang terkait dengan ni ayah Syafiq bin Arif Amali ni ni yang ada 9, yang dah buat 9 report polis, tapi tak ada satu pun tindakan. Tapi 12 September 2025, lepas 401 hari, Tira Filza, bini polis dan lakinya polis 220774. Ayah dah report tak? Pejabat agama ayah dah report banyak kali kan? Daripada sebelum kejadian 5/8/2024 dah report. Sampai 401 hari dah ada 9 report. Personal report untuk 220774 tu dah ada dah. Kenapa banyak urutan kat handphone ayah? Bukan ayah yang kena serang, yaya awak tu kena maki hamun, kena serang apa semua melalui telefon, melalui panggilan, WhatsApp apa semua macam tu lah. Tak ada tindakan. Tapi 401 hari, 12 September 2025 dia report ayah. Ayah datang pagi tu, ingat subuh ayah nak solat kat surau atas tu kan. Ayah biasa kan solat situ dekat dengan awak kan, macam baik kan.
Ayah letak tin biskut dengan nota cerita ayah lah, macam biasa cerita dongeng. Macam awak dengan ayah sebelah-sebelah nak pun nak mari, yang dia awak lahir, ayah kan selalu cerita dengan awak kan. Hari-hari ayah kan, ayah letak tin biskut kat atas tu. Sebab gambar tu yang ada kat mahkamah Magistrate tu. Lepas tu ayah buat banyak isyarat tangan, tapi dia tangkap gambar isyarat isyarat lucah, tunjuk butuh. Tunjuk butuh macam tu lah. Dia tangkap gambar tu, gambar isyarat lain semua dia tak tunjuk. Dua gambar tu. Lepas tu yang ayah ni, ubat apa ayah makan Mana polis-polis IPD keluar yang terkait dengan ni muka ni. Muka ni. Ayah makan ubat Steriline. Ni. Dia terbalik tulisan ni. Steriline. Ayah makan ubat ni untuk elak bunuh diri. Ayah hari-hari cuba bibi. Tapi ayah pilih bunuh diri, awak atau ubat. Jadi ayah macam tadi lah, ayah pilih ubat. Sebab ayah tahu Allah boleh izinkan ayah mati lagi. Lepas tu ayah tak nak mati dengan cara paling hina dalam agama Islam. Ayah makan ubat Steriline ni. Lepas tu ayah makan ubat Lispoden ni. Lispoden. Lepas tu ayah makan Olenza 5mg. Tadi dia efek dia ada ngantuk tapi dia nanti dia start kepala ayah. Untuk malam ni ayah makan 3 ubat tu dulu. Lepas tu ayah pergi mana mesti bawa ayah punya kad rawatan ayah. Macam mana ayah boleh dapat ubat-ubat ni? Kesan daripada mana? Cuba rumah OCS, OCPD, rumah IO Sarjan Abang tu ke kan. Orang luar pecah masuk. Pecah pintu bilik ni lah. Diorang rampung kan. Kena belasah, kena pukul dalam rumah dia, kena jerut dalam rumah dia. Orang rentak anak dia. Cuba anak OCS, anak OCPD, anak anggota-anggota yang mana ni lah. Ni. Yang datang balai polis, saya nak buat aduan, saya nak buat laporan. Saya, mana siasatan dia? Okey, hari 401. Hari yang ke-401 hari baby. 12 September. Dia orang telefon nyai, kata nak keluar waran apa semua. Kenapa orang ada report 3 Filzan ni report binik polis ni kan. Laki dia polis 220774. Ayah pun ada report personal pada mereka. Sebab dalam tempoh 401 hari, ugutan, ancaman semua ada kat dalam ni. Semua ayah ada screenshot, semua ada voice recorder apa semua. Jadi apa jaminan 220774 ni? Apa jaminan dia untuk kedalamkan ayah awak ni? Apa jaminan Jun Makdasi ni untuk kedalamkan ayah awak ni? Apa jaminan mereka-mereka ni untuk kedalamkan ayah awak ni? Jadi ayah pun tak sihat. Ayah tak sihat. Ayah tunjuk awak kat rawatan ayah. Ini OCS, OCPD, Tuan Bahrin dia tak nak tengok benda lah ni. Dia tahu lokapkan budak ni, lokapkan budak ni, lokapkan budak ni. Ni kat rawatan dia. Ni kat rawatan dia. Lepas kejadian tu dia bertahan tau. Dia bertahan, dia pegang kuat. Boleh tanya YB Pasir Gudang ataupun Datuk Pasir Gudang ataupun Presiden Mahasiswa UMNO Malaysia, ataupun boleh tanya Menteri Besar Pahang ke, ataupun boleh tanya YB Pahang ke kan, yang ada dekat rumah yaya awak waktu tu kempen untuk Syed Hussein nak jadi YB kan. Salah tolong rep ni apa semua kan. Ayah pun tak tolong, tapi semua kata isu personal, isu peribadi, isu rumah tangga. Yes, time ayah isu peribadi. Boleh tanya, ramai orang kanan, orang kuat semua ada kat rumah yaya awak ni. Ayah pun kontrol kan, solat apa semua, pegang cuba kan. Ayah ikut prosedur semua kan. YBG ayah dah naik banyak kali minta tolong kan. Ayah pun lalu proses report banyak kali. Jadi ini kat rawatan ayah. Sebelum tu ayah ada rawatan hospital Kota Tinggi. Ni apa seterusnya. Lepas tu ni ada 1, 2, 3, 4. Untuk pakar keluang dah 5 kali. 5 kali. Untuk pakar keluang 5 kali. Untuk Hospital Pakar Johor Bahru
sekali. 6 kali. Tapi sebelum tu ayah ada ambil rawatan, cuma dia tak bagi appointment lah. Dia suruh secara lisan lah, habis ubat datang lah, macam tu. Lepas tu ayah kena, dia kata nak bincang. Ayah pun kata, okey lah, ayah dengan nasib baik bawa preparation bag ayah, bukti apa semua, report ni apa semua, korang nak bincang. Ayah datang tunggu. Nanti awak tengok video ayah hari ke-4 atau 1 hari 12 September tu, nanti ayah post juga. Sebab ayah bukan OCS, ayah bukan OCPD, ayah bukan ketua polis Johor, ayah bukan duduk bahagian jeep. Ayah awak tak sihat. Ayah awak masih hidup lagi. Ramai cari ayah. Kat sosial media ni ramai cari ayah. Jadi ayah awak kata nak bincang, kan? Ada video, nanti awak tengok video perjalanan ayah. Sebelum tu banyak kali isteri ayah masih sah lagi, kan? Belum bercerai lagi, kan? Ayah pun, apasal kau nak Seksyen 47, 49 lah, kan? Itu je, kan? Hakam dia pun tak nak runding dengan hakam lelaki, macam mana? Itu arahan mahkamah, kan? Yang ayah ni tunggu je lah. Lepas tu 1 hari nak bicara hakam untuk mahkamah syariah, kan? Tarikh mahkamah. Sebelumnya, sehari sebelum, ayah jatuh hukum. Ayah dipaksa ngaku salah dekat mahkamah magistrate sebab memalukan 507B Atira Filzah ni. Orang yang jerut ayah dah ni kat kata-kata kelamin ayah ni. Orang yang rentak awak dalam bilik awak ni. Rentak daripada ayah ni. Bawa sini, anak saudaraku. Ayah awak dalam rumah ayah ni. Ayah kena pijak dengan dia kat dalam bilik kelamin ayah ni. Dia lari kan, dia rekod ayah dalam rumah ni. Bukan OCS, bukan OCPD, bukan ketua polis Johor. Ini orang yang kena. Lepas tu dia kena tangkap. Nak bincang, kononnya nak bincang. Lepas tu dia kena tangkap lah, baby, kan? Kita tangkap dulu. 6 malam ayah kat dalam Syafiq. Nanti awak tengok video tau. Hari kedua ayah minta dengan Mahkamah Batu Pahat, Majlis Batu Pahat, ayah nak pergi hospital. Ubat lah. Diorang pun kata ayah sakit-sakit badan. Ayah makan ubat apa ni? Ubat apa ni? Polis-polis IPD Keluang ni, yang duduk balai ke tak kisahlah. Yang mana terkait dengan budak ni, kan? Ayah pada Amsyar Faik ni, kan? Orang yang kena jerut dalam rumah dia, orang yang kena pukul dalam rumah dia, orang yang pecah masuk rumah dia ni. Rumah dia tak terjual lagi untuk korang polis-polis ni datang tengok. Pintu dia pecah ni kenapa? Pintu dia pecah ni kenapa? Ubat apa yang dia makan? Strain lain. Ni 50 mg. Lepas tu makan Spedon dengan Olenza ni. Nasib baik I cakap saya tak sihat, saya perlu dapatkan injection kat hospital. Ayah dengan berkari dengan baju keeman pergi hospital. Orang semua tengok ayah macam berjenayah dah. Lepas tu orang kata, kenapa kau ugut perempuan tu, kan? Adik ipar kau apa semua. Dia Sarjan Abang, dia tak duduk situ. Dia duduk kuartus polis Sempang Renggam. Dia tak duduk situ. CCTV tu, kan, bukan dekat rumah dia. Dia tak duduk situ. Dia duduk camp Sempang Renggam tu. Kuartus camp Sempang Renggam tu. Polis tu, kuartus polis camp Sempang Renggam tu. Dia duduk sana. Laki dia polis. Tak ada report ke? Sebelum kejadian 15/8 dia pecah masuk dalam rumah ni, pukul aku ni dah, OCS, OCPD. Akulah ni. Aku yang kena. Aku tak jumpa anak aku 461 hari je lah. Tolak tepi anak. Kenapa aku dapat ubat-ubat ni lah? Kenapa hari-hari aku nak cuba bunuh diri lah? Tahu tak? Satu kesalahan dari segi undang-undang Malaysia nak bunuh diri lah. Aku cakap doktor aku tolong aku. 50 mg dia bagi aku. Bila aku datang IPD, kata cik dah makan ubat. Cik balik rehat dulu. Cik dah makan ubat, cik balik rehat dulu. Mana siasatan dia? 9 report polis. Sebelum kejadian 15/8 ada report juga. Diorang larikan anak aku, kan? Aku pun tak tahu ada report. Itu siapa yang suruh buat report tu? OCS, OCPD. Tuan Barin ataupun siapa ni, Jega, Tuan Jega, Ketua Balai IPD Keluang. Siapa yang suruh buat report tu?
pejabat agama. Sajen abang yang tangkap ni Ayam Syafiq ni, yang tangkap Ayam Syafiq sebab 507B memalukan Atira Filzah ya. Atira Filzah ni sebelum kejadian 15/8/2024 dia ada report dah. Mana siasatan dakwaan dia? Lepas tu kejadian dah kena dalam rumah dia ni kan. Syah jangan pun. Dah kena dalam rumah ni kan. Dah pergi balai polis buat report. Betul ke report tu? Aku dah buat report penafian. Aku pukul bini aku sebab power bank. Betul ke benda lah tu? Aku dah buat report penafian. Bukti semua ada. Bukan aku yang buat. Itu kena handphone lah. Dia rakam aku duduk rakam mampus. Apa yang dia rekodkan dalam report dia tu. Aku dah tak tahu pergi mana. Ayam Syafiq ni dah tak tahu nak pergi mana. Tak tahu nak pergi mana. Kat rumah dia nak buat apa kan. Adik dia ni sebelum kejadian, adik dia ni malam pukul 8.30 tu, adik dia dah kena serang dulu lah. Dekat telefon apa semua. Dia dah telefon aku. Nombor, memang aku tak siap nombor. Saya cakap dia dah kena serang apa semua. Rupanya dah ada standby kereta depan rumah ni. Tahu aku pecah masuk macam-macam berlaku. Habis pecah pintu. Tolonglah polis IPD keluar. 9 report polis. Lepas tu kan bibi kan, ayah dah tak tahu nak pergi mana. Ayah pergi balai polis nak buat report. Rupanya 220774 ni kan, dia dah tunggu dengan kawan-kawan dia dekat IPD keluar masuk. Ugut ayah macam-macam ni apa semua kan. Takkan ayah nak cerita ulang balik. Ayah dah tulis kat buku. Lepas tu ayah keluar. Dia nak kenakan ayah time tu. Memang nak kenakan betul-betul kan. Yelah, perempuan punya cerita macam yang baru ni, hari 401 hari ni. Hari ni 461 hari. 401 hari ayah kena tangkap sebab perempuan punya cerita kan. Lepas tu ayah kena reman 6 malam kan. Hari kedua ayah dengan bergari-gari apa semua, pergi dapatkan injection apa semua. Ubat apa yang aku makan ni? Anggota-anggota balai IPD Keluang ni. Ubat apa yang aku makan ni OCS? Ubat apa yang aku makan ni OCPD Tuan Bahrin? Ubat apa yang saya makan ni tuan? Ubat apa yang aku makan ni Sajen abang? Semua nama aku ingat. Aku tulis Sajen Noraini, bini aku yang report. Aku dah berurusan dengan dia ya. Kenapa aku datang tak bercakap? Aku buat isyarat tangan yang teka aku hidup lagi kan. Aku bercerita dengan aku kat CCTV tu. Kenapa dia tak cakap sebab Sajen Noraini kan, seksual tu kan. Bini aku report untuk pakwa mak dia kan. Padahal aku yang nak tengok anak aku, dia keluar daripada rumah dia bergaduh dengan aku kan. Video ada. Diorang rakam, bukan aku rakam, diorang yang rakam. Diorang yang rakam. Lepas tu aku bagilah kerjasama dengan polis. 3 report bini aku. 1 report Atira Filzah hari 12 September 2025. Hari ke-401 hari. Polis layan dia sebab dia bini polis. Padahal ayah dah report banyak ni pasal perempuan ni, Atira Filzah ni. Dengan laki dia 20774 ni. Ayah dah report, bukan tak report. Mana dakwaan dia? Mana siasatan dia? Ayah kena tangkap, ayah duduk dalam lock-up je. Ayah tak sihat baby. Ayah ubat ayah diorang nafikan. Ayah panggil kan. Tapi dapat, lepas ayah balik hospital, dapatlah makan 1 hari sekali ubat kan. Ayah jadi otak ayah kan siasa restart. Lepas tu ayah keluar. Lepas tu ayah biar ayah urus kesihatan ayah tak sihat. Lagilah ayah nak bunuh diri lagi kerap kan. Makannya ayah terus jadi bodoh. Makan ni jadi bela. Ubat ni cuba OCS ke OCPD ke ambil ubat ni. Sajen abang ada tengok rekod perubatan saya dekat Hospital Keluang atau Hospital Pakar Johor Bahru tak? Kenapa saya datang malam tu? Benda tak sampai 30 second, tak sampai 1 minit kan. Banyak isyarat. Tapi itulah kan, 507B sebab dia memalukan apa semua kan. Atira Filzah ni kan. Mana siasatan video dong pecah masuk dalam rumah ni?
Adalah video. Dia bagi saja abang. Dia kata bukan dia IO nya, bukan kerja dia. Habis kerja siapa? Pejabat agama kata kerja polis. 461 hari tunggu ni Ketua Polis Johor. Tak kisahlah ketua KP, JIP ke, kan. 461 hari tunggu. Mana siasatan artis mereka-mereka ni? Okey, ini kena tangkap 507B yang hari-hari nak cuba hilangkan nyawa dia, yang dia bertahan makan ubat, berbulan-bulan makan ubat, kontrol, zikirullah, solat, kepala bercakap tak berhenti-henti. Ada siapa-siapa yang cedera ke diorang ni? 461 hari. Ada siapa-siapa yang cedera ke? Ini yang tanggung ni akibat ni, sakit ni. Ini yang tanggung. Anaknya mana OCS? Anaknya mana OCPD? Tuan Barin. Anak saya mana 461 hari? Ayat Sarjana Abang tu yang tangkap ayah Amsyar Faiz pada hari 401 hari sebab memalukan Atira Filzah, bini polis ni, kan. Polis 220774 ni, kan, yang dah ada report tapi tak ada siasatan, tak ada dakwaan, tak ada apa semua. Sampai ni ayah urus kesihatan ayah pergi hospital, ayah tak sihat, balik daripada lock up tu. Lagi teruk keadaan ayah. Lepas tu ayah pergi mahkamah magistrat untuk pendakwaan apa semua, kan. Awak tahu apa jadi, kan? Yai dengar sampai Yai dengar. Balik pintu, kan. Sarjana Abang, sebab kau tunjuk butuh, kau ada duit, tak ada. Aku pastikan paling tinggi kau kena jamin 7,000. Kalau kau ada duit tu, kau tak ada kan? Tak ada duit kan? Kau tak ada duit, kau terus luncur. Baby. Ayah terus, dia nak terus luncur. Kau ngaku sebab kau tunjuk butuh. Ayah nak tanya, memang ayah tunjuk isyarat tu kat CCTV. Ayah tak tahulah hakim yang tidak adil ke, ataupun sebenarnya semuanya datang daripada IO. Dia yang boleh menentukan kita ni macam mana. Dia yang boleh menentukan kita ni apa, kita macam mana. Dia kata, kalau nak tengok anak kau ngaku ke. Kau ngaku, nanti kau datang dengan keluarga kau, datang dengan keluarga kau. Dia cakap macam tu. Dia cakap dengan Yai. Dia banyak runding dengan Yai lah. Dia banyak runding dengan pihak pengadu. Lepas tu ayah pun dia tak tahu. Yai pun cakap, ayah habis dah IO je ayah push. Saya makan ubat lah. Saya yang nak bunuh diri. Saya yang jumpa tak doktor pakar saya. Tengok tak perubatan saya. Macam mana Sarjana Abang, rumah Sarjana Abang, orang pecah masuk, orang luar pecah masuk. Sebelum tu, adik Sarjana Abang, jangan cerita pasal Sarjana Abang, cerita pasal anak Sarjana Abang, ya, anak sulung Sarjana Abang. Orang pecah masuk rumah anak sulung Sarjana Abang. Sebelum pecah masuk, orang serang adiknya anak sulung Sarjana Abang. Apa tak ada kaitan? Kenapa dia datang hari 401 hari? Dia hantar biskut untuk anak dia. Dia bawa balik daripada berubat dekat Padang Besar, utara sana, sepadan Thailand. Orang luar yang pecah masuk rumah, sampai pecah-pecah pintu apa semua, sampai kena jerut, sampai kena pijak. Tapi anak Sarjana Abang ni dah buat laporan polis banyak, tapi tak disiasat. Satu hari anak Sarjana Abang datang, hantar konon-konon hantar biskut untuk anak dia. Dia tak pernah jumpa langsung anak dia bertahun. Last anak dia dengan dia 11 bulan. Sekarang dah 2 tahun 3 bulan. Tak jumpa anak dia. Setahun lebih tak jumpa. Apa jadi dengan anak sulung Sarjana Abang? Dia datang, dia tak buat kecoh. Sebab Sarjana ini kata tak buat kecoh. Jangan buat kecoh, ganggu terbangan orang apa semua. Dia datang buat isyarat tangan, mulut kunci. Sebab lepas tu anak sulung Sarjana Abang jumpa IO, kan, diorang ni
yang pecah masuk rumah anak sulung Sarjan Abang ni, yang pukul, yang jerut, yang pecahkan pintu rumah dia apa semua, yang larikan anak dia semua, kan. Dah beratus hari dia datang, dia hantarlah barang baju ke apa ke untuk anak dia, entah hidup ke mati. Anak sulung Sarjan Abang tak tahu hidup ke mati, kan. Anak ni, kan, datang, lepas tu dia buatlah isyarat. Dia tak boleh bercakap, dia tengok isyarat, kan. Dia rasa happy dengan ubat yang dia makan, kan. Efek tu memang rasa macam seronok, kan. Rasa macam kosong, kan. Dia terfokus. Lepas tu esok pagi si ID datang rumah. Sebelum datang rumah, isteri Sarjan Abang kena ugut dengan apa ni, call sign name Pok Chu. Orang si ID lah, kata nanti keluar waran apa semua ni, apa semua, kan. Jadi anak Sarjan Abang ni, anak sulung Sarjan Abang ni, kan, tak sihat dia makan ubat, kan. Selalu appointment hospital, doktor tolong, doktor. Sarjan Abang seorang polis. Jadi mungkin ada konflik of interest, kan. Mungkin boleh bantu macam-macam lah, kan. Tapi orang akan kata ini personal issue lah. Kalau lelaki personal issue, perempuan tidak. Rupanya ada report, sebab tunjuk ugut, kata pengasut apa semua, dalam report tu lah, kan. Ipar dia yang report untuk anak sulung Sarjan Abang, kan. Ini contoh lah, kan. Apa yang Sarjan akan buat, kan. Esok pagi dia datang, lepas tu dia ikut, apa prosedur ikut. Lepas tu dia dipaksa ngaku. Kau ngaku je lah, kau ngaku, aku malas cakap kau ni, kan. Lepas tu dia pun bingung dengan ubat dia makan je kosong, kan. Ubat apa dia makan? Tadi dia kan dah beritahu. Saya tengoklah, Amsyar Faik, lepas tu dia ngaku, saya ngaku salah. Pada orang yang tak duduk situ, orang yang tak ada kat situ, dia duduk kuartus polis lah. Orang yang report anak sulung Sarjan Abang, dia duduk kat kuartus polis. Dia bukan duduk situ. Itu rumah keluarga dia, kan. Yang anak isteri, masih isteri lagi, belum bercerai lagi. Anak Sarjan Abang ni, anak sulung Sarjan Abang ni belum bercerai lagi. Anak dia dengan isteri dia duduk situ, dengan mak perempuan tu, kan. Kira biras Sarjan Abang lah, duduk situ, kan. Yang ngadu ni ipar anak sulung Sarjan Abang ni, dia tak duduk situ, dia duduk kuartus polis. Dia polis, laki dia polis 22074. Dia polis. Kenapa anak sulung Sarjan Abang tak buat benda yang gila macam orang biasa boleh buat? 461 hari tak jumpa anak dia. Orang nyak dia dalam rumah dia. Amsyar Faik, kan. Jadi siapa nak tanggung keadaan tu? Lepas tu dia ngaku jatuh hukum, salah, bayar denda. Jadi dia dah ada record 507B. Apa ni? Lepas tu bila Sarjan Abang hantar ke IO gambar video apa yang berlaku pada anak Sarjan Abang dalam tempoh 401 hari yang lepas, kan. Apa yang berlaku? Hantar 1, 2, 3 video je, belum lagi banyak lagi video, kan. Dalam proses dia nak mencari anak dia, nak datang nak tengok anak dia sakit apa semua. Sekali IO tu kata itu bukan kerja dia, bukan dia IO dia. Yang tahu anak sulung Sarjan Abang ni, kan, macam saya ni, kau ngaku kau ngaku salah, kan. Tu muka kau, tu muka kau, tu muka kau, tu muka kau. Dia ada cederakan siapa ke? Anak dia mana? Anak dia hidup lagi ke mati? Mana siasatan atas 9 laporan polis yang anak sulung Sarjan Abang ni buat? Orang tu macam saya lah, macam saya ni, 9 report polis. Dia nak letak kepercayaan tu pada polis. Dia dah kena tangkap 507B. Dia dah kena lock up 6 malam. Sambung dua kali sambung.
Dia paksa ngaku 507B. Ayah dia paksa ngaku dah yang Syafiq. Esoknya Mahkamah Syariah, ayah terus collab. Dia tak ada siasat ayah pun, dia cuma tanya nama, pendidikan, anak nombor berapa, itu je. Ayah pun tak tahu ayah sign apa semua. Dekat mahkamah tengok muka aku kan, semua gelak ya. Ayah letak tim biskut. Lepas tu ada syarat macam tu lah. Syarat macam itu je. Ayah tak buat bisnes apa. Kata yang memalukan Tira Filza ni, orang yang jerut ayah dalam rumah ayah, yang pecah masuk apa semua, video semua ada. Ayah kena pukul dalam rumah ayah, diorang rentak anak ayah. Lepas tu banyak lagi video diorang halang ayah nak jumpa apa semua, sampai bergaduh, sampai bila ayah datang report polis, Kenapa kan? Sebab dia bidik polis laki dia polis 220774. Ayah dah report dah, Syafiq. Jangan kata ayah tak report. Ayah tak percaya dah dengan polis IPD keluar. Ayah dah sampai IPK dah. Balik Hospital Pakar Johor Bahru, ayah terus pergi IPK. Kenapa ayah ikut CID tu pergi IPD? Hari ada satu hari 12 September yang ayah kena tangkap tu, yang sampai ayah ada rekod 507B. Sebab IPK kata ni IPD masih on, tunggu IPD panggil. Ayah nak bincang, ayah bawa peralatan. Nanti awak tengok video ayah hari ke-4 atas satu hari tu, tahu? Ayah tak percaya dengan undang-undang. Ayah bukan binatang lah, Mr. Faik. Ayah awak, ayah biologi awak, ayah kandung awak. Cerita dah sampai ni. Ayah nak cerita pasal ni lah. Ni daripada Dora ni. Ni sajian abang. Ni IO 9 kali ayah report, 9 IO lah. Untuk Sarjan Noraini ke, Sarjan Asia ke, Sarjan abang yang belah-belah perempuan ni yang belah-belah sana, yang pecah masuk rumah ayah, yang pukul ayah apa semua, yang larikan awak apa semua yang sampai aku cedera lah. Aku ambil rawatan hospital, aku tertinggi. Kau tengok tak rawatan aku? Bukan kau IO dia, Sarjan abang, bukan kau. Sarjan Asia kan, Sarjan Asia IO dia kan. Kau ceraikan je dia kan. Sarjan Asia, Tuan Anderson, Tuan Ghazali. Ayah tulis nama, ayah ingat. Ayah tulis, nanti ayah baca. Sebab ubat ni nanti buat ayah lupa. Jadi ayah nanti baca. Ayah tengok video-video ayah yang lepas, macam ni. Nanti ayah, otak ayah start. Tapi ni, dengar prosedur mahkamah hari ke-273 dia baru filekan kan. Isteri aku, ini cerita rumah tangga. Tapi ini bukan cerita rumah tangga, ini cerita jenayah. Aku yang kena. Time perempuan ni, Tira Filza ni report, aku kena 507B. Ada rekod 507B, aku kena paksa ngaku nak bayar denda. Sebab apa? Aku tak ada duit. Kau tidak, kau tu lucu. Sebab dia bini polis kan. Tapi untuk syariah kan, untuk syariah ni daripada Dora ni kan, dia file dengan ayah naik court hari ke-273 atau 274. 200 hari ayah dapat kawat perubatan apa semua kan. Ayah cuba nak tengok awak apa semua, macam-macam ugutan, ancaman, fitnah apa semua. Dia tak nak siasat. Ayah dah report dah. Ayah report. Sampai ayah datang suruh kena halau balik. Ayah datang kena halau balik. Kau pergi IPK lah. Kan. Ayah kena terus. Orang tengok ayah macam tak betul loh. Dia PTSD lah. Dia ASD. Dia dapat daripada mana? Sarjan abang yang paksa aku ngaku kan. Dia dapat daripada mana sakit ni? Ubat-ubat ni dia dapat time bila? Mana siasatan dia? Tuan Ghazali, Tuan Anderson, lagi Sarjan Asia. Dan ramai lagi. Dekat buku ayah. Kalau ayah dah 9 report, 9 report. Kalau isteri ayah report 3 kali report.
3 IO. Ayah datang. Dia nak tahu apa report dia. Ayah datanglah bagi kerjasama. Lepas tu Tira Filzah ni report bini polis ni kan, orang yang larikan awak apa semua, yang rentak awak dalam rumah ayah, yang jerut ayah dalam rumah ni, yang pecah rempuk pintu ni, pecah. Jadi ni ayah buka surat ni. Ayah buka, ayah nak tengok apa daripada Dora Abdullah Associate ni, peguam belet dan peguam cara ni. 3 prosedur semua saya datang. Apa ni, IPD apa, orang yang ada kat IPD Keluang, kepala dia kena tahu kan, OCPD kena tahu. Yang kena ni budak ni, Ayam Syafiq ni, dia bertahan hidup dengan ubat dia. Ubat dia siapa bagi hospital lah. Tengok rekod perubatan Tuan Barin, dia kena lock up 6 malam. Ubat dia kat mana? Nasib baik dia bawa ubat dia. Konon-konon nak berbincang, si ID kata nak bincang. Dia bawa lah semua peralatan dia. Pergi kena tangkap. Tiap malam kena berlengging. Tuan Barin pun masuk tengok. Tiap-tiap boleh kata 6 malam tu ada 3-4 kali Tuan Barin masuk OCS. Lepas tu dekat page Facebook IPD Keluang, dia update apa? Bully. Ini kena bully lah. Rumah dia pecah, anak tak jumpa Pak atas 61 hari. Ini yang gegar otak lah, yang siapa hospital pakar Johor Bahru lah kan. Saja abang tu dia dah tengok rekod perubatan Ayam Syafiq, anggota-anggota yang ada kat balai kata dia sakit badan, bisa-bisa. Ubat apa yang dia makan? Ulang balik, ubat apa yang dia makan? Ini hospital bagi 50mg, 5mg, 1mg. Ubat apa nama-nama dia? Nanti tengok kat depan. Tapi ni kan, prosedur, 3 prosedur daripada isteri dia filekan, dia datang. Dia bukan tak setuju nak bercerai. Dia tak setuju cerai Seksyen 47. Dia cakap dengan mahkamah macam tu lah. Ayah cakap dengan mahkamah macam tu. Ayah tak boleh rekod. Tapi saja abang, saya kat mahkamah syariah diasingkan sebab dia tengok rekod perubatan saya. Diasingkan, ada bilik khas untuk saya duduk. Bukannya macam saja abang ingat saya sihat walafiat. Yelah, saya bukan anak sulung sarjan abang kan. Bukan orang yang kena jerut kan. Bukan anak sulung sarjan abang yang kena jerut, yang kena rempuk rumah ni pecah apa, yang kena larikan anak dia apa semua. Yang nak jumpa anak dia, polis tahan, polis tangkap, polis datang apa semua. Bukan anak sulung sarjan abang kan. Ini lah saya kena paksa ngaku lah. Saya mengaku salah. Saya tak sihat. Saya nak fokus kesihatan saya. Ayah pun tak tahulah hakim tu seorang yang adil atau tidak. Kalau ayah buat salah, kalau kata tunjuk butuh, ayah tunjuk butuh tu. Ada gambar. Kat CCTV tu ada gambar. Ayah letak tin dengan tunjuk butuh. Tapi ayah tak tunjuk pada Tira Filzah pengadu ni. Ayah tak tunjuk kat dia. Dia tak duduk situ langsung lah. Dia serang ibu ngah. Dia serang ayah ni, pecah masuk rumah apa semua ni, pecah-pecah, dia rempuk apa lah semua, dia rentap anak aku lah. Apa ni OCS, OCPD? Dah bertukar ketua polis lah. Dia follow lah semua. Dia nak minta tolong dengan siapa? Ni untuk Syed Hussein. PRK datang rumah tu aku, tolong rep ni. Semua korang angkat aku tolong lah. Diorang datang aku je bantu mana aku boleh bantu dalam keadaan aku punya tu, sebab aku nak minta bantuan. Setahun dah bro menang. Boleh tanya dengan ketua pemuda Pasir Gudang Taman Mawar tu ke mana, ketua pemuda Cawangan ke apa ke. Ni budak ni ni budak dia kan. Cuba rumah korang orang pecah masuk, orang luar pecah masuk, pukul kau dalam rumah kau, jerut kau lindung dalam bilik kelamin kau, orang rempuk sampai pecah pintu. 461 hari kau tak tengok anak kau. Dalam tempoh tu kau dah buat report polis 9 report polis. Tapi untuk mahkamah syariah ayah dah 3 kali. 3 kali. Tapi untuk kali yang keempat, untuk yang hakam tu, sehari sebelumnya mahkamah syariah tu ayah dijatuh hukum, ayah ngaku salah, dipaksa ngaku salah.
Jadi ayah balik, ayah tahu ayah takkan dapat jumpa awak. Diorang cuma nak rekodkan ayah. Diorang kalau boleh, ayah tak dapat bayar jamin, diorang nak hantar ayah terus meluncur. Itulah yang ada kat hati dan tujuan matlamat Sarjan Abang ni. Tapi ayah dapat bayar apa semua, ayah dah ada rekod. Jadi ayah balik dengan keadaan sangat tak sihat. Ayah tu makan ubat apa semua, overdose, ubat lah apa semua kan. Banyak cara ayah nak hilangkan nyawa ayah lah, Macam Faik. Tu sebab tu esoknya ayah tak dapat datang. Lagi satu, untuk apa ayah teruskan? Bila dalam tempoh sebulan sepatutnya hakam lelaki, hakam perempuan dia berunding dengan hakam lelaki. Tapi tak ada perundingan langsung. 2 kali tu tak ada perundingan langsung. Sampai ke tarikh tu dah tak ada unding. Kau nak semak pelotak aku buat apa? Aku ni nak urus kesihatan aku. Lepas tu aku kena gantung kerja lagi. Sarjan Abang, saya kena gantung kerja. Jabatan saya gantung saya. Lama sebulan lah. Tiap-tiap bulan aku hantar duit untuk anak aku lah. Tiap-tiap hari aku hantar barang untuk anak aku. Aku pun tak tahu anak aku hidup ke mati. Ni untuk Dora Cabi ni. Dora Abdullah Susit ni. Hari ni kau hantar surat untuk aku apa? Mana akam perempuan? Asal tak unding akam lelaki? Kau ni bukannya peguam bela peguam cara. Kau perempuan zalim lah. Diorang ni zalim lah. Diorang anak aku lah. Akulah yang sakit. Itu anak akulah. Nak cerai-cerai lah. Apa masalah dia? Aku pula yang salah. Aku yang kena lock up lah lama-lama. Bukan anak kau Dora yang kena jerut. Bukan anak kau orang yang pacang masuk rumah anak kau. Rempur rumah anak kau. Bukan anak kau Dora. Aku. Cuba anak kau hari-hari nak hilangkan nyawa dia. Macam-macam cara nak buat. Dia bertahan. Cuba anak kau bertahan dengan ubat dia. Restart otak dia. Otak dia tak berhenti bercakap macam ini, cara macam ini, macam ni. Bukan mencederakan orang, dia cakap dia cederakan diri dia. Mak bapak aku tengok aku kan, aku mencederakan diri aku Ni Dora, kau hantar surat apa ni? Nama pun salah. Apa Dora binti Abdullah Morgan bin Ning. Kau hantar surat apa ni? Nama salah lah. Mahkamah Rendah Syariah Keluang. Pada di atas yang betul wakil-wakil akam keluarga pada 23/9/2005 adalah dimaklumkan Tuan atau Defendant maupun wakil akam telah gegah hadir pada tarikh sebutan tersebut. Selanjutnya, akam keluarga di pihak pengantin telah memaklumkan kepada mahkamah mengumpulkan laporan bertulis kegagalan untuk mengadakan perbincangan dengan akam keluarga pihak defendant bersama pihak penalti. Bertulis kegagalan untuk mengadakan perbincangan dengan hakam keluarga pihak defendant. Pihak plaintiff yang tak nak unding kan, tak sempatlah apalah bersama pihak pengantin dan defendant. Oleh demikian, disebabkan kegagalan maka mahkamah telah pada 23/9 melantik hakam mahkamah iaitu Tuan Hidayat bin Ahmad, hakam bagi pihak plaintiff, dan Tuan Fahrul Razi. Ni macam nama ketua jabatan ayah. Ayah baru dapat kerja balik sambung baby. Tapi ayah dah ada rekod 507B lah Macam Faik. Hakam bagi pihak defendant. Mahkamah telah menetapkan tarikh untuk kedua belah pihak penanti dan defendant hadir pada hari Selasa 28 Oktober. Gila, berapa hari lagi? Celaka dia. Surat ni 29/9/2025. Ni bulan apa? Berapa hari lagi? Jam 9.30 pagi. Nampak tak ni OCS, OCPD diorang mainkan saya. Ada 7 hari lagi. Surat ni 29/9. Maksudnya dah sebulan lah surat ni. Hampir sebulan. Jam 9.30 pagi. Sila hadir pada tarikh tersebut dan meminta menunggu di pejabat pentadbiran tingkat 1 Mahkamah Syariah Keluang. Dora Abdullah Aziz.
Akhir rakam. Kan. Ayah datang ni semua proceeding. Sampai ayah kena tangkap lah pejabat air ni. Bukan anak OCS kena tangkap, bukan anak OCPD kena tangkap, bukan anak Tuan Barin, bukan anak Tuan Solihin Batalion 5 PGA Sempang Renggam. Anak buah dia 220774 tu. Kan? Ugut macam-macam. Bukan ayah kena ugut, kena ancam macam-macam. Daripada malam kejadian sampailah sebelum daripada kejadian 15/8 pun ada juga pejabat agama dah suruh minta ayah nasihatkan jangan ni apa semua kan pada polis ni. Bigas ada semua bukti ada. Polis tak nak siasat. Ayah bawa semua handphone ayah bawa semua dokumen ayah hari ke-4 atau 1 hari. Ayah belum mati lagi lah macam baik. Ayah hidup lagi lah. Ayah awak hidup lagi. Ayah tiap-tiap bulan ayah bekalkan awak duit. Duit kerajaan semua dia sauk. Duit ayah semua dia ambil. Ayah bagi je. Kan? Sebab tu bila ayah kena gantung kerja, macam mana ayah nak bagi awak duit? Tapi ayah ikhtiar lah. Ada duit sawit. Bila polis-polis ni nak siasat 9 laporan polis saya, Arif Amali bin Rozali. Saya lah yang sakit ni. Saya bukan takut mati. Hari-hari saya main dengan nyawa saya. Apa saya tak bagi kerjasama? Semua polis panggil, semua saya bagi kerjasama. Semua IO panggil, saya bagi kerjasama. Tak kira lah yang paling terbaru 401 hari 12 September 2025, saya ikut kena lokap apa semua kan. Paksa ngaku kan. Ngaku tidak meluncur. Kalau tidak jamin paling tinggi 7,000 dia kenakan apa semua yang dalam Malaysia ni kan. Dalam Malaysia ni IO paling berkuasa, dia boleh nentukan kita ni macam mana. Awak bayangkan ayah sebenarnya polis, IO mampus sama kau. Jadi ayah tak nak mampus tu, ayah makan ubat lah. Ayah pergi dapat rawatan hospital apa semua. Ada rekod. Ayah kena jerut. Ayah kena jerut. Ni dalam bilik ayah ni. Kena rempuk kaki ayah kan. Ayah tahan pintu. Ayah lock pegang awak ni. Pasal sampai ke depan. Ni kaki ni bengkak ni kan. Ada rekod kat Hospital Kota Tinggi. Sarjana abang kat Hospital Kota Tinggi. Sarjana Asia, Tuan Inspektor Ghazali, Tuan Anderson, Puan Nur Aini, lagi siapa lagi kan. Beg ayah dekat dalam kereta. Nanti ayah boleh keluarkan, ayah boleh sebut nama. Kalau YBG, Tuan Syafiq. Kalau pejabat agama keluar kan. Tuan Syafiq, bahagian atas kadi, Ustaz Anwar, lepas tu Tuan Syafiq bagi apa? Penguasa, ni saya lah. Saya ni lah. Dia tak jumpa anak dia 461 hari. Dia dah kena tangkap 507B. Ni yang cari ayah Angsyah Faik, Fadul Faik dekat social media. Hari ni 461 hari. Dia tak jumpa anak dia. Dia dah tulis surat. Selalu dia akan tulis surat nyatakan ayah Angsyah Faik hidup lagi, ayah hidup lagi. Dia cerita dengan anak dia. Lepas tu dia kata hantar anak aku dekat chalet aku. Bukannya dia hantar anak, dia hantar CID datang. Lepas tu ayah dia ni kena paksa ngaku 507B. Pada orang yang tak duduk situ, orang yang jerut ni budak ni. Orang yang pecah masuk rumah budak ni. Budak ni, ayah Angsyah Faik ni. Yang mana cari tu. Yang mana bagi kata semangat tu. Saya baca. Saya Arif Amali. Saya baca. Semua komen saya baca. Lagi-lagi tu hantu 1321. Yang kata simba acid lah, buang barang lah, apalah semua ni kan. Itulah 220774. Polis tu lah. Macam mana dia tahu semua benda kan? Ya ke dia buat? Ni lagi satu kan. Kenapa? Contohlah hantu 1321 kata bios tu kan. Kenapa dia buang barang? Aku nak jual rumah aku ni kan. Barang dalam rumah aku ni sama barang bini aku kan. Engkau ni dah ada skandal dengan bini aku kan. Kau
Oh, bini orang kan, daripada sebelum 15/8/2004, sebelum itu kan. Lepas tu sebab engkau polis kan. Lepas tu yang duduk balai tu ada pula pangkal sama dengan kau apa semua kan. Intake sama. Yalah, polis yang berkuasa, yang menjalankan undang-undang dalam Malaysia ni polis. Dia boleh nentukan kau ni macam mana. Kau ni macam mana. Kau tak ada duit, kau duduk dalam. Aku ni sakit, aku nak dapat duit kat mana? Aku duit pun untuk anak aku. Aku belikan dia mainan, aku belikan barang dia, aku hantar duit tiap bulan. Bukan anak engkau. Saja abang bukan anak engkau, bukan anak engkau yang kena belasah dalam rumah dia. Bukan anak engkau, bukan cucu engkau yang kena larikan. Bukannya anak engkau yang kena pukul dengan power mak dia. Itulah. Mak pada manusia paling terlaknat dalam Malaysia ni. Bukan dalam Malaysia ni dekat sisi Tuhan dekat sisi Allah. Dia paling terlaknat sampai ayah mati pun sampai kan. Ayah takkan maafkan dia sampai terlaknat dia. Selagi mana ayah ada 507B, ayah dipaksa ngaku salah kan, sebab tunjuk butuh pada orang yang tak ada pun kat situ. Orang-orang tu memang layak pun dapat medal tu sebenarnya. Kenapa? Bukan ayah aja kena serang. Nyai awak berapa banyak kena ugut, berapa banyak kena serang, berapa banyak kena ancam, berapa banyak kena hina. Bukti ada. Ayah belum post lagi. Ayah baru post sampai ke 99. Yai awak berapa banyak kali kena ugut. Tak kira lah daripada 220774 ni ke, daripada orang belah sana kan, daripada penjaga sementara awak bini ayah ke, jangan kata nyai, ibu ngah kena, daripada sebelum rumah ayah kena rush, kena dua pacak masuk, ibu ngah lu kena serang, kena paksa. Kena serang ibu ngah awak. Lepas tu terus berlarut. Lepas tu yang pengadu yang sampai yang kena 507B kan, Atiqah Filzau, dia serang ibu ngah lu. Kenapa kami tak balas? Kenapa kami tak balas? Tak balas. Ayah kena serang banyak. Lepas penjaga sementara awak, isteri ayah tulis macam-macam kan. Lepas tu delete. Lepas tu 22074, 2 nombor tu je. Lepas bini orang polis ni. Lepas bini orang polis ni, lepas polis ni bini orang ni. Dia chat ayah macam-macam. Kau takut, kau tak jantan, kau tak gentle, kau bacul, aku pastikan kau ke dalam, aku pastikan kau tertangkap. Macam tu baby. Ada voice record apa semua. Kalau awak nak dengar boleh. Kalau OCS, OCPD nak dengar boleh. Sebab IO tak buat kerja. IO tak nak siasat. Saya pun 9 laporan polis. Tapi yang Atiqah Filzau ni kan, pada hari 401 12 September 2025 report polis nak sangat budak ni. Sampai 507B dia buat saya ngaku kat mahkamah apa dia kena jerit. Saya ni pegang kad saya ni, kad rawatan saya pegang ni. Saya tak boleh, saya bingung. Ini bukan buat OCL, CPD, Tuan Bahrain. Saya tak buat. Saya ni ni. Dia makan apa ni? Risperidon. Untuk malam ni Sterline 50mg. Dia makan Olenza. Dia ada ubat lagi dalam beg dia. Ubat kejang ni, sawan ni apa semua. Dengar ni. Saya yang kena. Saya pegang macam ni kan. Kau ngaku kan, kau tunjuk butuh ni kan pada orang yang tak ada. Sebab dia bini polis. Lelaki dia polis sama polis. Polis dia tak tangkap polis. Saya dah sampai IPK dah. Zaman tuan sebelum posting lagi. Sekarang ni yang Melayu kan, sebelum ni India kan. Saya dah pergi dah IPK. Balik hospital pakar ni kan. Pacak wire segala bagai. Balik daripada tu saya terus singgah IPK. IPK kata IPK masih on. Dia tunggulah. Tunggu. Dia datang tengok anak dia kena tangkap. Dia datang tak dapat tengok pun anak dia Tuan Bahrain.
tak ni kan, dalam gambar, dalam post IPD keluar muka senyum ya. Dalam keluar ada orang yang kena ni saya yang kena. Saya yang kena. Terima kasih lah pada yang follow Bos Mali Empire. Ya. Ayah nanti kenapa ayah tak post, kenapa ayah hilang daripada social media? Sebab ayah tak sihat, bibi ayah makan ubat, nanti otak ayah restart balik. Nanti ayah terlupa. Nanti dah malam baru ayah ingat. Nanti ayah terlupa, nanti ayah ingat. Macam tu lah. Jadi ayah letih, nanti tengok ayah ni tak berhenti, tak stop. Nanti macam-macam lah, ikat tali kat sana lah, ikat tali kat sana lah. Nanti buat jalan tak ke mana lah. Nah, nanti ayah setiap waktu ayah akan lalu tengok pagar awak. Lepas tu nanti ayah lalu tengok pagar awak. Nanti ayah hantar nota. Ayah hantar, ayah hidup lagi, ayah hidup lagi, ayah hidup lagi, ayah hidup lagi. Ayah tulis nota. Nah, itulah. Ni pun dah dekat sejam dah ayah buat video. Siapa nak tengok video ayah? Saya, terima kasih mana doakan saya, mana sokong saya. Tapi mereka manusia yang paling terlaknat dalam muka bumi ni lah. Kalau kalau orang Palestin, tapi ayah panduan ayah tengok orang Palestin, dia kena aniaya dengan Israel kan. Ayah dekat dalam keluang ni, ayah kena kat dalam Malaysia ni kan. Ayah bukannya diorang bukan buat ayah rakyat Malaysia tau, diorang buat ayah ni binatang. Macam Syafiq, dia buat ayah macam binatang. Ayah jumpa Israel kecil. Kalau diorang sibuk dengan sumut petilia tu kan, apa semua kan, kena tahan kat sel apa semua kan. Ayah time tu ayah kena tahan kat sel lah. Ayah cakap, ya aku ni dia macam kat Gaza dah. Kena tahan dengan Israel apa semua. Lepas tu antara Kairina punya akta, ayah kena. Dan ayah jadi pembulinya, ayah jadi orang 507B lah. Saya ni Tuan Barin, saya OCPD Keluang, saya lagi satu orang yang follow social media Bos Mali Empire, saya Arif. Mungkin ramai orang dalam Keluang, sekitar Keluang, orang-orang yang kenal saya. Ramai yang kenal. Saya tak boleh nak lagi mana, orang akan jumpa akan tanya, Arif, anak yang mana? Jangan tanya anak. Saya tak tahu anak saya hidup ke mati. Saya tak jumpa 461 hari. Saya cuba, saya kena tangkap. Saya cuba, saya kena tangkap. Video ada. Mungkin ada certain orang yang dah tengok apa yang saya tunjuk, video-video saya datang apa semua. Saya akan record. Macam ni lah saya akan record. Saya dalam rumah saya yang dah pecah apa semua, masih terbayang. Macam terbayang anak naik atas tu. Tapi efek ubat ni memang kuat. Memang dia nanti dia shut down tu. Dia shut down. Memang dia tak boleh. Tapi dia kena kuat. Anak dia yakin hidup lagi. Walaupun tak jumpa, tak tahu hidup ke mati, dia yakin hidup lagi. Sebab batu nisan tak ada. Terima kasih kepada lagi satu orang yang tengok video Ayah Amsyar Faik ni kan. Saya Ayah Amsyar Faik, biar hari Amali yang dihormati, jadi pemimpin negeri. Amsyar Faik itu anak lelaki waris sulung Aimani Aimati saya. Kalau ada pengamal perundangan, kalau ada NGO kan, yayasan yang boleh bantu saya kan, YB yang ada dekat rumah orang tua saya yang boleh bantu saya. Ini bukan personal issue. Saya dah sampai ke dalam 507B, saya dipaksa ngaku apa semua. Kalau ada pengamal perundangan, saya dah minta bantuan YBG, Yayasan Bantuan Golongan Johor, dah banyak kali saya dah naik turun. Ada satu tuan, dia ada bagi saya RM10 sebab saya tak sihat. Lepas tu saya tidur dekat tepi
Saya jalan. Ni bukan nak cerita simpati. Saya tak minta dia RM10 dia. Saya tak minta dekat dengan dia. Ya. Saya nak minta keadilan, kebenaran apa yang berlaku pada saya. Kalau ada yang tengok video saya ni, yang boleh bantu pengamal-pengamal perundangan, NGO yang manusia, bukan binatang. Sekarang ni saya ni dilakukan macam binatang. Hari-hari saya rasa saya cuba nak hilangkan nyawa saya. Ayah nak cuba hilangkan nyawa ayah lah macam baik. Awak pun tahu kan, Yai dengan Yai sampai takut kalau tengok dia cakap, Aisyah kan tak ada. Nanti ayah, tiap waktu ayah akan bercerita dengan awak. Macam ni ayah akan cerita dengan awak. Ayah nampak awak naik motong ayah, makan dengan ayah, jalan dengan ayah, awak membesar dengan ayah. Bukan anak dia orang yang kena gentap dalam rumah dia. Saya abang pengadu tu, Atira Filzah tu, yang gentap anak saya dalam rumah saya. Dia yang halang saya daripada, dia dalang semua ni. Kalau kawan-kawan kat social media ni yang ada yang boleh bantu saya, pengamal perundangan, manusia-manusia yang baik, dia belum mati lagi, dia hidup lagi. Saya bukan binatang. Saya masih bertahan hidup. Sakit. Semua prosedur, semua sistem, semua birokrasi, semua saya dah ikut. Dah, Aisyah baik. Awak sentiasa ada dengan ayah. Ayah hidup lagi lah. Sekarang dah pukul berapa? Pukul berapa, baby? Dah pukul 2.40 dah. Ayah dah lama dalam rumah ni. Ayah dengar suara awak je. Awak dengan ayah. Awak sentiasa dengan ayah. Mana boleh ayah rindu kat awak. Awak kan ada dengan ayah. Macam mana Allah sentiasa ada dengan ayah, macam itulah Allah sentiasa ada dengan anak ayah. Macam mana malaikat sentiasa ada dengan anak ayah, macam itulah malaikat sentiasa ada dengan ayah. Awak sentiasa dengan ayah. Bukan anak anggota-anggota balai IPD Keluang yang kena. Bukan anak-anak mereka yang orang larikan, orang culik, orang buat macam-macam kan. Terima kasih lah yang mana tengok video ayah Syafiq ni. Harap ini bukan mesej terakhir. Kalau Allah nak tarik nyawa tu, Allah tarik dengan keadaan yang dia syahid untuk anak dia. Bukan dia syahid dengan tangan dia sendiri. Yang mana manusia, orang alim, orang baik-baik. Ayah pun sebenarnya tak tahu hakim tu sebenarnya orang alim, orang adil, orang baik. Sebab semua berpunca pada ayah. Ayah buat salah, yang ngaku ayah buat salah. Tapi bukan pada orangnya, bukan pada pengadunya. Orang tu tak duduk situ pun. Ayah, dia tak tanya ayah kenapa ayah buat macam tu apa semua. Bila tunjuk bukti, bukan dia. Saja abang bukan kerja dia, kerja anggota lain, pegawai lain. Tak apa, ayah dah ada rekod. Diorang seronok jalani hidup kan, makan apa semua. Ayah tak sihat lah. Ni appointment ayah nanti paling dekat 10 hari bulan 12. Bulan 12 pula. Tapi dia bekalkan ayah ubat banyak lah, baby. Hari-hari ayah kena makan, nanti otak ayah shutdown. Untuk yang tengok, saya baca tau semua komen yang ada kat dalam social media saya ni. Nanti dalam jangka masa dekat saya post hari ke 100, 101 sampai hari ke hari ni 461 hari. Awak ni anak ayah lah. Awak dengan ayah lah macam baik. Nanti awak dah besar, awak say hi pada orang-orang yang doakan ayah kat dalam ni.
Orang yang tengok ayah. Kalau ayah tak ada nanti, orang ni nanti tengok anak ayah, ini muka dia sebiji macam ayah dia lah. Ayah awak ni macam gini orang dia. Awak dengan ayah selalu cakap dengan awak. Awak selalu dengan ayah, kita main. Hari-hari ayah beli mainan untuk awak. Terima kasih yang tengok video saya. Tolonglah, mana siasatan dia? Kalau nak cerita pasal duit, rumah ni tak jual 461 hari sebab nak tunggu polis siasat. Pintu bilik dia pecah. Berlaku macam-macam dalam rumah dia. Aku yang kena, saya yang kena Tuan Bahrin. Saya yang kena. Dia nak jual rumah dia sebab dia tak ada duit. Dia dapat duit ni, dia boleh bayar peguam. Ni rumah pemberian bapak saya. Diorang ni orang luar. Dia pecah masuk rumah saya. Saya dah buat laporan polis. Tapi saya pula diorang nak kenakan. Mana siasatan dia? Saya tunggu lama, saya dah sampai fikir apa semua. Saya dah tak nak ulang. Syafiq, ayah nanti awak dah usah awak tengok video ayah ni. Awak tengok komen-komen yang kat bawah ni. Awak cakap dengan diorang yang komen baik-baik ni, cakap dengan diorang, terima kasih doakan ayah saya. Terima kasih doakan ayah saya. Ayah takut kalau ayah tak ada nanti, ayah hari main dengan nyawa ayah. Lagi-lagi lepas 401 hari, lepas saya dilokapkan malam, lepas tu ayah dipaksa ngaku salah. Pada benda yang tak berapa betul, tak berapa betul. Ayah dipaksa ngaku salah sampai dia rekod. Ayah lepas daripada tu, ayah lagi tu, keadaan ayah gitu. Dia bagi ayah 50 mg Sterilite ni. Itu ayah rasa paling kuat lah. Paling hilang ayah. Ayah baca komen semua, semua cari ayah. Ni ayah macam Syafiq bin Arif Amali. Saya Arif Amali. Saya duduk kat Keluang. Ni Caprice. Ni saya. Yang tanya saya apa kes saya, baby, wartawan area Metro. Ni saya. Bye. Assalamualaikum. Love you. Macam baik. Bye. Ayah hidup lagi. Nanti ayah datang, ayah hantar mainan lagi tau. Bye. Love you. Fly high, baby. Muka awak sebiji macam muka ayah. Cuba awak tengok betul-betul. Awak makan popcorn banyak ni ya. Bye. Assalamualaikum. 461 hari. Nanti ayah post tau. Bye. Jangan lupa support ayah Syafiq. Orang yang tak ada duit macam ni kan, saja abang kan. Orang yang tak ada duit macam ni terus luncur. Terus luncur kan. Kalau dia tak nak ngaku salah kan. Lepas ni kalau ayah sihat, ayah masih hidup lagi. Kalau Nyai tolong ayah niaga kan. Nanti ada duit simpan. Nanti kita cari kebenaran. Sebab ayah tak ada duit. Rumah ni pun ayah tak jual lagi. Kereta van apa semua ayah tak jual. Ayah tak larat lah baby. Ayah tak sihat. Ni patut ayah duduk wad, tapi ayah tak duduk wad. Ayah sign borang tanggungjawab sendiri. Bye, saya love you. Ayah tak ada duduk kat awak sebab awak ada dengan ayah. Awak dah besar. Awak dah besar lah. Kalau awak dah mati, mesti ada warisan awak. Mesti hospital dah telefon ayah kan.
Jadi awak hidup lagi. Sebab duit semua, apa semua ayah bagi, semua ambil. Tapi ayah tak tahu awak kat mana. Ya, baby. Ayah sayang love you. Ayah terbayang awak kan. Ya, dalam rumah ni. Komando. Ayah takut lah. Tapi tak apa. Ayah kalau macam tadi kan, ayah dah tak tahan sangat. Makan. Nanti ayah dah jadi rasa macam kosong. Rasa macam dia nak buat apa kan. Jadi macam tu. Kalau tidak kan, cara macam gini kan, nanti kau bawa tali kan. Kalau orang mahkamah tak nak tolong, kau ikat dekat palang, ada kat dia tingkat atas ada macam palang ikat kat situ kan. Kau terus lompat je. Inilah saya apa ni, pejabat YBJ yang sama Tuan Kampung Johor. Saya nak terjun dari tingkat 5 tu. Dia bising 3 tingkat 5. Dah lah baby. Ayah sekarang sejuk pula. Okey. Ayah dah nak shut down dah ni kan. Nanti ayah nanti esok kita main lagi. Nanti jaga ayah hantar mainan tu. Pukul 4 pagi ke pukul 5 ke 5 pagi ke. Ayah nak solat subuh kat surau tu. Ayah orang kata ayah tak betul masuk air kan. Polis ni lah kan. Diorang terus buat nilai ayah tu, nilai sebab diorang polis. Ayah diam je. Tak kan. Ayah diam sebab diorang polis. Jangan sentuh polis. Sebab itulah ayah tak sentuh Atira Filzah ni dengan 220774 ni lelaki dia ni. Sebab diorang polis. Jangan sentuh polis. Polis dia boleh aturkan macam-macam baby. Daripada baik jadi tak baik, daripada tak baik jadi tak baik. Dah ayah tak boleh, ayah dah sejuk pula. Ayah tak tahan sejuk. Nanti ayah kena ada sindrom tu. Dah ayah, bye bye. Terima kasih tengok video saya. Saya ayah Syafa'i bin Ariq Amali. Kalau siapa-siapa jumpa anak saya, cakap ayah dia masih hidup lagi tau. Anak saya comel perangai macam saya, ligan macam saya, lebih brutal daripada saya. Kawan-kawan saya kalau nampak anak saya kan, nanti diorang tengok, diorang ikut. Nanti diorang jumpa saya kan, saya tak keluar daripada chalet saya. Dah malam macam ni baru saya keluar. Saya takut nak jumpa orang ramai. Nanti diorang cakap, Rik, aku jumpa anak kau, Abang Arif, kita jumpa anak Abang Arif dekat konsert Cerpen, tengah layan konsert. Yang polis tu semua ada. Anak Abang Arif tumbuk katak tu. Anak Abang Arif tu memang perangai macam Abang Arif, gangster. Saya bukan gangster, tapi perangai dia dia suka tunjuk konyol lah. Dia perangai dia. Ni semua kawan-kawan ayah cakap macam itu. Dia sampaikan, ayah dengar lah, nanti ayah gerak, nanti ayah jadi ayah kena makan ubat lah. Sampai bila ayah nak makan ubat ni Abang Syafiq? Sampai siasatan diorang, atas diorang selesai lah. Diorang ni kan tak disiasat langsung ni. Diorang tak ada dakwa. Atira Filzah tu, bini polis 220774 tu, sekali report dia terus ayah ada 507B, dipaksa aku salah. Hakim pun jatuhkan masalah ni kan, denda ni ya, tak dapat bayar denda berapa bulan. Ayah pun otak ayah memang dah lemah lah. Memang ayah makan ubat dia lah baby. Dah lah. Ini pun dah panjang sangat dah ni. Siapa nak dengar panjang-panjang ni lah ni Ayam Syafiq ni. Yang mana cari Ayam Syafiq ni, Ayam Syafiq masih hidup lagi. Dia dengar ubat-ubat dia. Dia baru lepas kena tangkap tau. Baby, wartawan area metro tu kan, saya baru lepas kena tangkap bawah 507B. Saya dipaksa ngaku salah. Sehari sebelum Mahkamah Syariah punya hakam punya perbincangan, macam tu lah. Hakam punya syariah punya lah macam tu. Sehari sebelum saya memang tak sihat. Saya dah kena lock up 6 malam.
Saya pun tak tahu atas kesalahan tunjuk butuh pada orang yang tak duduk situ kan. Dia tunjuk kat CCTV, bukan tunjuk kat orang, dia tunjuk kat CCTV kan. Lepas tu sebab dia binik polis, dia tak duduk situ, dia duduk kuartus polis. Saya dah ulang-ulang banyak kali. Dah lah baby, air dah tak alright yang ni, air dah sejuk dah. Jaga kita main dekat dapur, kita main dekat Phuket kat tempat ayah dorang tak macam gintang ayah dorang tekan, ayah pegang awak ni daripada diri sampai bersujud. Sakit. Kat dapur tu tempat kita main Phuket. Saya kalau ada perundangan yang boleh bantu saya, tolonglah saya. Sampai polis siasat pintu-pintu rumah ni yang pecah. Saya nak jual rumah ni. Saya dengan ayah saya nak jual rumah ni. Kalau nak, saya tak ada kos pembayaran, tapi adalah sikit, mungkin boleh bayar daripada hasil jual rumah ni. Saya tak boleh nak duduk dalam rumah ni. Saya nampak anak saya dah setahun lebih, 461 hari saya duduk chalet dekat rumah kampung. Saya tak duduk sini. Ni saya balik sebab saya nak buka surat daripada Peguam Dora Abdullah ni sebab dia kata gagal bincang apa semua macam tu lah, macam yang saya baca tadi tu. Sebab saya kalau benda macam ni saya nak rasa sakit tu dekat sini. Jadi saya nanti saya boleh main dengan anak saya. Kita main corner komando. Nanti saya bercerita dengan saya main dengan anak saya. Walaupun saya tak tahu anak saya hidup ke mati. Itu yang saya lalui 461 hari. Saya dah cuba datang nak tengok anak saya kena tangkap. Saya cuba datang nak tengok anak saya sakit. Dia selalu hantar gambar video kata anak saya sakit. Nanti polis telefon suruh datang balai. Polis datang, polis kepung saya dekat depan rumah dia. Lepas tu dia sendiri buat report untuk Pak Mak dia sebab pukul saya kat depan rumah tu. Saya yang kena. Macam tu lah. Saya dah cuba macam-macam, Ustaz. Dah baby. Nanti ayah post lepas 100 hari tau. Ayah post video ni panjang sikit tau. Ayah hidup lagi. Ayah tak boleh ubat ni dia jadi nanti ayah baby. Terima kasih yang mana tengok. Lagi satu, gambar dah tak ada kan. Bukan ayah yang turunkan. Ayah tak turunkan. Mungkin Yai kot turunkan. Dia datang rumah ni kan. Dia turunkan tu kat sana. Kat tempat awak selalu panjat. Awak gergang kat atas tu. Awak baby lagi, baru 5 bulan 6 bulan awak dah panjat kabinet tu. Okay baby. Terima kasih yang tengok. Saya hidup lagi.